Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Uncle Boon dari Uncle Ben. Uncle Ben. Hari ni berapa bulan Uncle Ben? Kita nak ke mana ni? Hari ni 18 kan? Okay, 18? Salah. 18 betul. Besok aku ada open house. Pagi-pagi breakfast dekat Shah Alam, Puncak Alam lah. Jauhnya open house ke sana? Tu ada wedding, ada 2-3 biji wedding. Okay. Lepas tu besok kena makan sikit lah. Anak pula nak buat open house besok, banyak kawan dia. Anak hang buat open house? Oh, okey. Banyak kawan dia lah. Yelah. Biasa lah, aku lah kena masak kan. Yelah. Bagus, sporting bapak lah. Tiap-tiap kali dia panggil kawan, kita masak. Yelah. Dia tak pandai belajar masak lagi? Kalau dia mengatur dia boleh lah tolong potong-potong bawang ke apa semua kan. Boleh lah. Okey. Okey, cukup mengatur. Kita nak cakap pasal apa hari ni. Kita nak pergi mana ni? Hang hari ni Jumaat, hang tak ada ni? Boleh? Apa mogok-mogok apa kat USMC ke apa? Tak ada? Tapi kita buat bukan kita boleh jatuhkan. Seperti burung yang cuba memadamkan api untuk membakar Nabi Ibrahim. Dia buat kerana itu dia akan berhujah kepada Allah Ta'ala. Saya hanya cuba untuk memadamkannya, saya boleh menjawab kepada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, kita cuba buat. Teruskan tuan-tuan datang, Alhamdulillah. Sekolah, dia ada ajak aku yang meeting minggu depan ni. Kita tengok nak pergi mana ni. Kita kat mana ni? HQ Camp. Sebelah ni stadium Kita tengok tadi ada Cina tadi melekat kat sini. Ke parkir dia tak cukup RM20 je. Oh, tak lah. Janganlah kau. Kita pusing, nanti kita pergi kat taman lah. Redang kat sini. Alhamdulillah. Zam-zam ala kazam. Okey. Bila kiri ni. Okay, ni lah. Kita pusing kat lah. Nanti bawa pergi kat tu. Nampak kau. Okey, boleh. Saya tengok sporting tempat je. Okey. Okey, kita nak cakap pasal apa? Tambah je hari ni. Hari ni kita cakap pasal apa cerita hari tu hang pergi Palestine punya Gaza punya benda okey? Oh tak, cerita pasal tadi lah. Pasal ada satu lagi 16/5 ni lah. Aku tak pasal aku kena meeting minggu depan Selasa pasal Nakba Day. Kau tahu Nakba ni apa? Nakba ni hari dia orang halau orang Palestin daripada kampung kan? Hari kita hari Nakba ni. Kau tahu Nakba tu apa maksudnya tak? Tak tahu. Cakap Arab. Aku ingat nama kampung bukan Bukan. Manalah aku tahu. Nakba tu cakap kiri. Boleh. Nakba tu cakap Arab, maksudnya katastrofi. Hari yang hari katastrofi, cakap Melayu apa? Kecelakaan lebih kurang lah. Hari basically 1948 tu. Di mana orang dalam 3/4 kot ataupun lebih 750,000 orang Palestin tu dia kena ditendang daripada rumah dia lah, dan orang Israel masuk dan declare independent lah. Masih declare independent. Masih Israel declare independent 13 Mei 1948 tu. Ada diorang menentang lah dengan termasuk 6 negara Arab lain. Bila diorang berlawan untuk perang, Arab ni masa tu tak prepare sangat, jadi diorang kalah. Diorang kalah, ada setengah tu tengah perang, ada kat setengah tu macam orang negara Arab sendiri kata tak apalah, korang tu lari lah dulu tengah perang, nanti korang balik. Memang kalau tengok Nakba dia ni orang Arab tu dia kadang-kadang masa barat dia bawa kunci. So orang tinggal je. Orang tinggal bawa selai pinggang, dia ingatkan dia nak balik rumah dia. Masa tak boleh balik. Sampai sekarang beranak bercuti Jordan tak boleh balik sampai sekarang. Sampai dah sekarang. Allahu Akbar. Dekat sini dah berapa tahun dah tu. Dia dah macam kena betray dengan saudara mara Arab lain jugalah dia ni. Tak kata betray juga. Masa tu dia tengah perang tapi dia orang kalah. Ada one point tu mereka tengah kalah. Lepas tu dia suruh pause kejap. Masa tu dia dihantar senjata lagi pada si Israel lah. Check. Dia riam macam orang putih. Tapi masa tu bukan aku tahu macam perang tu. Tapi macam tak puati nak perang juga kan. Yalah, negara kau, bayang kau dah lama-lama macam duduk kat sini kan. Bayang kat Malaysia ni. Kita dah berpuluh tahun kita duduk kat sini, tiba-tiba ada orang datang. Orang tu kata mula-mula dia duduk kat situ less than 5% orang Israel ni. Tiba-tiba masa si Nazi tu hentam dia kau-kau ni, orang tu migrate. Satu dunia tak nak dia. In fact, orang British pun masa satu King Edward masa 1200 tu sampai 1600 memang dia bankan orang Yahudi untuk masuk ke England. Bayang, satu dunia tu loh. Yang masalah antisemitik ni, yang tak suka pasal dia tak suka tu, orang Europe je sebenarnya, orang putih. Orang kita sebenarnya orang Islam ni, kita tak ada masalah. Tak ada isu pun. Tak ada isu. Kita tak pernah halau dia orang.
kita tak pernah ada rasa nak benci orang tu pasal Dia Yahudi, dia Yahudi, dia dia apa-apa tu, pun. Rasis ni orang Islam tak pernah ada. Aha. Ya, dia ni part Anglo-Saxon je ni. Orang putih je. Betul. Kan? Aha. Kau bayang tengok babe rasis. Macam kalau kau tak tu, kalau tengok banyak ada cerita orang putih yang apa kena namanya, Camp Costner, ada satu orang kulit hitam yang ditolongkan nak hantar roket ke bulan masa tu, yang black. Aku tahu. Dia kata kenapa kau lambat sangat? Aku kena berak jauh, aku kena pergi untuk aku punya tandas. So Kevin Costner kata yang Kevin Costner jadi macam director NASA. jadi kalau kau bayang, kalau kita duduk kat sini, kalau orang Melayu tak boleh fikir, kita pernah terfikir tak? Ni kau punya tandas, ni aku punya tandas, kulit walaupun dah luar. Jadi macam dia perangai orang putih jadi macam ni. Yang Sekarang ni kan ini dah cerita lain. Tahu kejap kita dah jauh sangat. Tapi untuk orang fahamkan, kita tak pernah ada isu rasis ni. Betul. Tak, cuma tadi nak cakap, orang datang macam kita kat Malaysia ni, dia dah lama duduk kat sini kan. 5%. Tiba datang dia nak kata sama-sama orang mereka, dia nak separuh kan. Belah lah you kan, nak ambil tanah aku tu tak. Aku lama kat sini, dia buat hal dia. Sorry lah, tapi tak ada negara yang boleh sanggup nak bagikan kita, aku dah duduk. Orang yang datang ni, orang kebanyakan orang Europe, Yahudi tau. Dia memang tak cakap Arab pun. Orang datang dia cakap Tamil sikit dia, kau nak separuh negara aku, apa hal? Kan? Of course kan, berperang. Kau pakai parang kau keris kan, itu kalah kan. Sebab Yahudi ni masa, ni dah cerita panjang pula, ya Allah. Masa perang dunia pertama tu, dia orang banyak macam Bolshevik kat Russia pun, 3/4 daripada pentadbiran dia orang Yahudi. Dia banyak ni, dia macam dekat Russia. Orang tak tahu ni ada satu cerita lain lah. Kat Russia dia punya history banyak. Dia orang ni pun ada banyak cerita lain. Tapi macam dia dah banyak ikut tentera berperang semua. Jadi dah macam dah ada sedikit experience. Betul, dia dah banyak connection. In fact kalau nak kata Balfour Declaration ni, kalau bersama Palestin ni ada akan terjumpa Balfour Declaration. Masa Ottoman tu kalah tu, masa British tengah berperang lagi masa tu nak kalahkan. Sebenarnya dia tak kalah lagi Ottoman tu. Tapi dia dah bagi, dia kata declare, dia kata Balfour ni Foreign Secretary Britain. Dia buat satu declaration, kalau dia memenang ni, dia akan bagikan Palestin ni satu tempat untuk orang Yahudi. Negara dekat Palestin. Dia kata untuk apa benda tu dia buat? Dia tak menang. Dia buat benda tu untuk beli support daripada Yahudi-Yahudi yang banyak kontrol ekonomi dekat US. Dia nak minta US tolong dia orang masa tengah lawan Jerman First World War. Aku pernah baca benda tu kan. Jadi bila dia pegang ekonomi US macam, tapi masa tu dia menang lah. US tak tolong sangat. Banyak yang support dia orang ni pun Rothschild punya family. Yes. Itu satu cerita panjang lagi macam dia finance war semua ni dia menang. Memang tak suka lah kalau kau sebut Rothschild, memang kena kau ni anti-Semitic lah. Tapi nak jadi, kadang aku dengar satu cerita macam Yahudi ni. Dia macam apa tu? Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Tak. Masa dia dah habis World War II tu pun, masa dia nak balik tu, orang Yahudi yang Europe dah lari daripada Germany ni, dia tak ada tempat nak balik. Semua orang tak suka dia, betul tak? Betul. Kenapa orang tak suka Yahudi? Aku dah tengok 4 jam je, macam-macam aku kena faham kenapa yang orang putih ni tak suka sangat Yahudi. Sampai sanggup bunuh, sampai sanggup dia masuk gas chamber ni. Kenapa? Memang pasal yang aku dengar Yahudi ni, pasal dia banyak benda yang dia punya perangai dia ni yang memang orang tak tahan. Antara dia pasal dia orang ni jadi along kat Europe. Betul. Kau tahu pasal jadi along? Pasal dia ban undang-undang hukum Tuhan kan, supaya benda tu kat dia lain, dekat orang lain. Pasal dia beza-beza kan. Contohnya, tak silap aku dalam Kristian pun kan, benda-benda usury, riba ni tak boleh. Betul. So dalam agama orang Yahudi ni pun tak boleh juga. Dalam Islam pun tak boleh juga. Tapi Yahudi dia pasal dia rasa dia cerdik kan. Daripada dulu dia macam tu. Cerdik berpelior. So apa dia buat? Masuk sini. Dia kata Tuhan kata tu boleh. Kita nak jalan pusing. Boleh pusing pun tak apa. Jangan okey. Dia kata Tuhan kata yang riba ni tak boleh. Kita sama kita je. Tak boleh. Tapi kita boleh charge orang lain, dia kata. Itulah bijak Yahudi ni. Itu bijak dia. Daripada dia ni Rothschild punya tok nenek dulu. Dia kontrol satu Europe benda-benda ni je. Tak? Sebab apa?
Orang nak expand, nak apa benda semua kan, nak pakai duit, semua dia apa kan. Okey. Kan. Dan tak silap aku, daripada duit-duit macam kan dulu kan masa zaman-zaman apa? Dia panggil apa? Perang salib tu apa panggil? Crusade. Crusade tu. Kan orang mana lot-lot semua nak join kan, dia orang akan tinggalkan dia punya harta kan dekat Templar ke kan, dekat Vatican. Jadi dia orang ni semua duit banyak gila. Okey. Kan. Jadi Yahudi pandai. Dia approach dekat church. Dia kata aku boleh kembangkan lagi duit kau ni. Tapi kau tak dosa. Pasal apa? Dia yang buat benda tu nanti. Okey. Kan. So kau bagi kat aku kembangkan duit ni. Kan? Bijak. Jadi dia jadi kaya-kaya. Vatican pun makin kaya. Tapi tak sekaya dia. Betul. Lagi satu benda yang Yahudi ni, tu macam bijak tu dia boleh ubahkan dia punya agama tu. Dia makin lama mungkin dia ubah-ubah untuk dia punya survival lah. Yes. Lagi satu macam tambah kau punya kata crusade ni. Aku dengar tu ada Bassam Yusof. Dia cakap kat Piers Morgan lah masa second time. Kau tahu dia kata masa first crusade tu, masa dia daripada France ke mana dia kumpul ke Eropah ni nak pergi ke tu kan. Kau tahu ke Jerusalem. First kali dia pergi, dia hentam kat mana? Dia berjalan ni, dia ikut darat itu yang memang bertahun-tahun. Dia sapu, dia jalan. King Richard pun pergi, semua pergi. First kali dia buat genocide, kau tahu dekat mana? Kat mana? Aku rasa dekat Sungai Rin, dekat Germany tu. Wah, dia dah sapu kat situ lah. Kau tahu pasal apa? Siapa? Kat situ banyak orang Kristian. Orang Yahudi. I see. Orang Yahudi kat sana banyak bagi loan kat dia. Dia kata, alang kalau aku bunuh ni tak payah aku bayar dah. Dia bunuh Yahudi satu kampung kat Germany tu. Itu dahsyatnya orang putih ni, Anglo-Saxon ni. So dah lama lah dia orang lanyak benda ni kan. So dia kata macam, kau tahu yang lagi satu benda aku ada tengok history juga. Sebab apa jadahnya kata Kristian nak pergi ambil balik Jerusalem ni, sebab benda tu dah 400 tahun dah. Orang Islam dah pegang lama kan. Apa alasan kau? Betul. Apa ni? Kau tahu dia cakap apa? Sebab dia kata tak, selalu tu tak yang tak laku. Dia kata ada orang Islam pergi bersunat atas yang church dia punya batu tempat Jesus kena tu. Kena lebih kurang lah. Ada dia kata buat sacrifice kat benda Allah tu. So dia macam, oi kau kena bunuh, ambil balik tanah tu lah. Lebih kurang lah. I see. Lepas tu nak pergi kat Antak Sarku sampai dekat Rom, Konstantinopel tu pun. Dia pergi belasah lagi orang Kristian kat situ. Sama dia orang. Dia nak habis. Tapi aku tahu yang bahasa Yusuf kat I dengar, itu aku tak ingat. Tapi aku kata 2-3 bandar sebelum sampai kat Jerusalem dia belasah je. Dia pergi merompak semua tu. Tapi yang first aku tengok yang bahasa Yusuf dekat tak selaku dekat Jerman tu. Sampai dia bunuh satu yang dia banyak berhutang, aku bunuh yang kampung. I see. Tak bayar. Dah, habis dulu. Tak celaka je. Tapi satu benda lah. Kalau kau perasan kenapa memanglah kita tengok in general orang Kristian ni, dia orang ni dalam media kita tengok macam dia orang ni okey dengan Yahudi against Islam. So maksudnya dua-dua tu macam combine against Islam. Tapi in reality setahu aku lah kan, orang-orang macam konservatif Kristian ni sebenarnya bukannya suka pun orang Yahudi. And in fact juga orang Yahudi sendiri pun yang dekat Israel dan kat banyak tempat sebenarnya dia orang gila benci dengan orang Kristian kan. So antara sebab dia pasal aku pernah tengok video orang Yahudi ni, dia orang ni pasal dia orang dah kontrol Israel sekarang kan, Jerusalem semua dia orang dah kontrol kan. So dia jumpa dengan orang Nan ke orang church lah, dia ludah ke kau. Aku nampak video tu kan. Lepas tu aku pernah tengok memang ada orang Kristian ni tengah jalan elok, dia kena penampar dengan orang Yahudi dengan dia punya topi-topi pelik dia semua tu. Pasal apa kau rasa? Aku yakin benda ni sebab dendam daripada ratus-ratus tahun dulu. Dia orang kan kena bunuh ramai. Betul kat Europe. Yang bunuh siapa? Kristian lah. Orang Kristian bunuh. Itu tunjukkan benda ni. Kan? Bila-bila. Elok sebenarnya. Kau bayang, itu dia memang lagi satu dia nak convertkan orang Yahudi tu masuk Kristian. Itu satu benda lagi. Yes, itu banyak dekat Spain tak silap aku dulu. Tak, even dekat Yahudi pun dia banyak sekarang dah. Dia ada TV Kristian dia buat kat Yahudi. Dia orang tak puas hati kat tu. Itu satu benda dia marah agak. I see. Lagi satu, macam orang Yahudi ni, dia tengok yang Kristian ni blasphemy.
Macam mana kau, dia tak percaya Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu mengaku Tuhan. Lagi satu ketuhanan, Yahudi ni bukan sama macam Islam. Dia sama. Dia betul-betul sama. Dia betul satu Aku pernah tengok ada satu orang tanya dengan orang Yahudi, mana yang lagi close dengan kau? Kan? Konsep Tuhan sama. Dari segi religion, kan, Islam dengan Kristian, mana yang lagi rapat? Kalau tanya orang Kristian, semua dia kata, oh, mestilah Kristian dengan Yahudi. Itu sebab kalau pasal dia tak tahu. Tapi bila tanya orang Yahudi, pasal orang Yahudi lagi banyak tahu pasal agama dia. Dia kata, dia orang lagi rapat dengan Arab, dia kata, orang Islam, dia kata. Tak, kalau nak tengok, sebenarnya cerita ni panjang macam-macam. Itu sebab kalau kita banyak tengok, orang akan cakap ada satu term yang akan keluar biasa. Judeo-Christian, betul tak? Value, Judeo-Christian. Banyak orang cakap Judeo-Christian. Asal tak cakap Judeo-Islam ke? Okay. Ini ada panjang lagi cerita lah. Memang cerita Islam, Judeo-Christian memang panjang, ada backdrop. Cerita pasal Orientalism, so macam mana boleh jadi apa yang jadi itulah. Kita dah jauh lebih. Okay. Cerita pasal apa ni? Judeo-Christian kan? Okay. Benda tu aku pun tak faham. Judeo-Christian basically Yahudi dengan Kristian lah. I see. Value dia banyak cakap Western ni is Judeo-Christian yang value. I see. Dia nak sama kan. Padahal dia orang ni macam bertikam masa dulu. Betul. Okay, lagi satu apa pasal orang Kristian tak suka. Aku cuba kaji jugalah antara yang tak suka Yahudi tu. Itu sebab apa? So Yahudi ni bunuh Tuhan dia kata. Dia bunuh Nabi Isa tu. Itu yang paling besar sekali lah. Dia bunuh Jesus. Barang ambil Tuhan aku. Walaupun Jesus tu bunuh orang Yahudi ke? Betul. Itu yang ada, yang aku tengok ada padri daripada Munta Isaac daripada Bethlehem yang apa tu, church di Jerusalem tu lah, yang tempat Nabi Isa lahir ke, dia disalib kat situ. Tu dia kata kalau Nabi Isa sekarang, Nabi Isa baby masuk bawah rubble tu, kena boma juga, bunuh ke. Dia cakap tu very powerful. Dia tu memang, dia kata kalau ada Nabi Isa sekarang, Nabi Isa tu orang Palestin, dia kata. Betul. Dia tunjuk. Tapi yang ada power kat situ, tak, atau aku cakap yang right wing host yang dah kena buang pasal Tucker Carlson, dia mainkan benda. Dia panggil padri tu lah. Powerful. Aku ada share kat YouTube, aku tunjuk kat kau. Yang macam mana dia cakap apa yang salah faham. Kau tahu apa yang orang US punya, kenapa dia tolong Yahudi kat sana? Apa? Ikut pahaman dia orang. Because ada satu Bible, minta selaku Scofield Bible, kau cakap. Scofield Bible. Tapi bukan dia tukar kat situ. Dia punya naratif apa yang dia faham pasal end of time, khusus eschatology ni. Dia kata untuk orang Kristian tak selaku dia punya, yang aku faham sikit, correct me if I'm wrong lah. Dia punya end of time, masa dia kata kingdom of heaven tak selaku kat dunia, maksud dia orang, syurga dia orang. Untuk dapat kingdom of heaven, ini memang aku goreng sikit lah. Aku tak berapa sharp dia punya ni. Correct, kalau salah tolong betul kan. Mungkin kat Jerusalem tu, dekat dunia ni. So untuk benda tu jadi, Jesus kena turun, second coming. I see. Masa Jesus tu coming, dia, untuk mempercepatkan, dia kata salah tu orang Israel kena conquer Jerusalem tu. Nabi Isa akan datang, dia akan bunuh orang Yahudi yang tak nak convert to Christianity. I see. itu yang orang Kristian punya percaya. Tapi orang Yahudi dia percaya tak yang Jesus punya second coming ni? Dia tak percaya. Dia ada Messiah dia lah, tapi Messiah dalam bentuk orang, macam king. Macam King David. Tu dia punya different astrology lah. Tu dia mungkin ada orang claim kata Netanyahu ni dia punya king lah. Dia macam king yang boleh bawa menyatukan jadi Greater Israel lah. So kalau dia orang lawan Netanyahu, jadi masuk neraka dia lah dia. Betul tak? Kalau lebih kurang. Dia macam dia rasa Netanyahu ni bukan setakat Perdana Menteri je, tapi dia macam objek religion juga. Tapi dia ada pelik macam Netanyahu ni gang. Kebanyakan orang yang macam Zionis ni pun. Aku rasa pasal yang ortodok apa Jewish tolak Zionism. 80% dia orang ni dia atheist. Dia tak percaya pun. Macam Netanyahu semua atheist kebanyakan. I see, betul. Daripada yang Yahudi Europe yang kita tengok yang putih-putih, dia panggil dia ada 4 jenis Yahudi. Yang daripada Europe dia panggil Ashkenazi. Ini yang banyak ruling. Dia ada kelas. Lepas tu yang second ni dia panggil Mehrazi. Mehrazi ni Jew yang datang pada Arab yang kena tendang semua. Lepas tu ada Sephardi daripada Spain. Lepas tu ada Ethiopia. Nampak yang bawah ni memang dia orang rasis betul lah. Yang banyak pegang dekat Israel ni Ashkenazi ni. Daripada Europe ni. Baghdadi dia? Baghdadi tu dekat Iraq lah. Yes, tak silap aku. Kau ingat tak apa David Marshall dulu? Yang dulu jadi Chief Minister Singapore.
Kita kat sekolah kan ada piala David Marshall kan, main chess tu kan. Oh, aku Kan? Dia Jewish. serius? Dia Jewish. Tak silap aku dia Baghdadi Jew. Pasal dulu dia orang ni ramai kat Penang. Kan sejarah Jew dekat Penang kan. Panjang. Sejarah ni agak menarik juga. Menarik. Kita nak, macam ni kita nak faham macam mana Dia ada sinagog dia ada dia punya cemetery dia kat sana. Tapi aku ada dengar satu Jew tu macam dia kata masa dia orang dekat sebelumnya Zionis datang daripada Europe ni. Memang dia orang kata dia orang masing dia kata dia jaga anak orang Palestin tu. Dia betul-betul babysit anak orang Palestin babysit anak dia macam baik lah zaman dulu. Betul. Tak ada masalah. Tak ada isu. Tak ada isu sama dia orang duduk harmoni semua. Sama macam kita dengar dekat Bosnia dulu lah. Dengan orang Serbia jiran sebelah. Sampai aku datang, yang aku dengar masa mula-mula tu, memang ada sikit. Lepas tu dia jenis macam apa benda lah, aku lupa nak cakap. Ada babysit semua. Dia, yang orang tu dia ada kat yang dia tabung fund ni, apa Jewish land, betul lah, dia ada tubuhkan satu tabung untuk beli. Tapi less than 5% dia beli. Tapi masa dia orang beli tu pun, masa dia beli tanah orang-orang yang Palestin nak jual masa tu pun, kena ingat zaman dulu, apa dia? Masuk kiri. Zaman dulu, dia tak adalah macam dia dah pecah-pecahkan border apa benda lah semua tu. Kalau biasa tengok macam Indonesia dokumentari, banyak orang ni bila kita ternak lembu semua, kita bawa je lembu-lembu kita ni meragut motor-kata tau. Tak ada kawasan sangat border. Jadi bila Jew ni datang, dia tak bagi. Jadi orang ni dah tak ada kerja, dia panggil felahin, orang-orang Arab Bedouin yang jaga kambing semua. Jadi dia terpaksa tak ada kerja, babe. Orang tu dah beli tanah. Dulu boleh je beragut tanah je kan. Jadi orang kampung tu dah start tak puas hati. Orang beli tak boleh masuk. Dia ambil orang Yahudi lagi kerja dengan dia. Dia tak ambil lokal lah. Jadi, tapi to be fair tu orang Yahudi juga. Orang yang masa mula-mula awal datang tu. To be fair to them, memang dia nak tolong sanak dia yang kena genocide dekat orang dengan si Nazi ni, betul tak? Takkan ambil orang sana. Dia orang pun tak ada kerja. Jadi dia bawa lah orang kerja, tapi at the same time dia discriminate local Arab. Depan dia mati masa tengah. Depan dia mati masa tengah. Dia discriminate local Arab. Itu yang jadi antara awal yang tak parti tu lah. Orang tak ada kerja, tanah kena ambil. Tapi itu pun masa 1948, masa kata Israel dapat dia punya tanah independent, dia kata 50-50, 45-55 kan. Orang Arab tak setuju masa dipartitionkan benda tu. Masa British ambil, kata dia tak tahan lah. Dia bagi benda ni pada UN. Untuk decide lah, aku tak sanggup dah. Lepas nasib bergaduh je. Betul. Pada 1917 dia bagi pada UN, UN kata diikut je balik yang nak partition kan tu. Konon-kononnya Israel setuju dia kata lah. Tapi Arab tak setuju, dia pergi itu berperang. Jadi Nakba tu, masa gaduh-gaduh tu, yang rakyat semua keluar sampai sekarang tak patah balik. Itu jadi Nakba dia. Itu kita orang ingatkan balik apa yang jadi masa tu. Dan masa dia nak 1948 pun tak silap aku, rakyat Israel masa tu only 30%, tapi dapat 50%. Itu lagi orang tak setuju. Kau nak buat negara kau dekat macam tanah aku kan. Sebab tak ada negara dalam dunia ni sanggup bagi 30% negara dia, 50% negara dia untuk orang baru datang. Betul? Betul tak? Orang tu cakap bangsa lain, kulit lain, culture lain. Cakap bahasa Yahudi pun tak reti. Cakap Yahudi. Pasal datang pada Europe. Betul. Yahudi yang sekarang ni, dia baru belajar. Betul. Ada hidupkan balik. Which is one sense bagus. Okay, satu benda to be fair to them juga. Okay. Masa Ottoman tu dia tak ada macam betul-betul negara lagi. Belum betul-betul ada proper negara, tapi dah ada some kind of pentadbiran lah. Tapi dari segi undangan antarabangsa pun dia recognize dia dah ada lokal dekat situ. Kau kena hormat. Even macam Balfour Declaration kata kau boleh ada, dia tak panggil negara, homeland untuk Yahudi. Dia panggil homeland, tanah tempat orang Yahudi kena prosecute mana. Dia cerita pasal Zionis macam cerita tempat lah. Tapi dia bagi homeland tempat safe duduk kat situ. Dia bagi homeland bukan state pun, untuk semua orang, without discriminating the local population. Dia tak cakap local population tu orang Palestin lah, yang majoriti. Dia tak setuju perang jadi Nakba. Sekarang kita commemorate apa terjadi, macam mana dekat ada satu perkampungan tu dia panggil Deir Yassin. Memang Haganah ni macam Israel punya teroris, dia memang dia bunuh masa ke satu kampung dekat Deir Yassin. Betul kan? Jadi orang dia takut-takutkan lagi lah untuk orang tu untuk lari lah. Dia memang nak. Sebab dia kata impossible kau nak duduk satu negara yang penduduknya ramai lagi pada kau. Lepas tu baru yang lepas 1948 tu dia panggil lagi orang Yahudi sekeliling kat Arab tu untuk masuk kat situ. Sebab dia nak jadi majority. Nak jadi
negara kau kena jadi mayor. Itulah perjadian sekarang. Dibawa. Dan kata orang yang tu pun dipaksa oleh Ashkenazi ni. Ada setengah tu synagogue dia dekat macam Maghribi kat Iraq dibom. Untuk takut-takutkan orang Yahudi yang dah bertahun-tahun, beratus tahun, beribu tahun duduk kat Iraq tu untuk datang ke Israel. Dia rasa lagi selamat. Buta tu dia masuk, dia ada satu Abi Shalom kalau kau dengar. Yalah, lepas tu lagi satu dia, aku rasa antara label yang dia selalu pakai ni, ialah apa, Promised Land. Promised Land. Land without people, for people without land. Yes. Kepala otak kau. Kita tunjukkan yang kata Palestin tu dah ada railway, dah ada airport. Tunjuk. Land without people ni, Netanyahu cakap benda tu. For people without land. Diorang tak ada tanah, untuk tanah tak ada orang. Kepala ayah kau. Kau pergi tengok, tunjukkan gambar tu. Dia boleh tipu. Dan lagi satu, dia pergi dekat United Nations kat, boleh tunjuk Bible tu kata ni. Ini satu benda yang aku rasa yang penting. Yang aku rasa, aku harap-harap kajian kita boleh consider lah untuk usulkan lah kepada rakan-rakan kita yang lain dalam BRICS, dalam apa-apa muafakat yang kita ada lah. Kau tahu benda apa? Apa? Aku rasa antara benda yang jadi kacau kat dalam kita ni, kat dalam UN ni, pasal apa 5 veto powers ni, kan? Aku rasa benda tu dah tak valid lah pun. Aku bangga dengan Mahathir tak? Walaupun negara kita kecil, tapi Mahathir usulkan mana tu, kau abolish veto. Yes. Bodoh gila. Benda tu yang betul bodoh boleh. Dan tapi aku rasa about time sekarang ni, kita revisit baliklah dia idea. Idea apa? Dan idea untuk abolish ataupun untuk kita sendiri, kan, few countries pun ada kita punya, ya, untuk ada veto power yang lain lah. Tapi paling bagus sekali memang patut tak payah ada dalam veto power ni. Apa jadah veto power ni? Kita parking kat sini lah. Boleh? Pasal veto power ni daripada dulu yang kita tengok, memang bukannya dia tolong tegakkan demokrasi pun, tapi dia tolong orang yang jahat yang buat kerja tak baik lah kat orang lain, kan? Boleh parking kat sini? Kita tengok mana-mana yang ada parking. Parking lah. Sekarang ni dah kurang dah orang jogging. Nak cakap fair tu untuk tu orang ada betul. Tapi nak tengok sejarah lah. Yang dia orang startkan habis World War tu, dia orang konon-kononnya menyelamatkan dunia daripada Nazi apa semua, kan. Tak, benda tu sekarang ni dah, kita pun banyak benda kita pun dah tahu. Banyak benda ni dah jadi bullshit dah pun. Kalau dalam cerita pasal veto ni, sorry, aku logik ke aku cakap tadi? Tak. Make sense tak? Tak make sense. Pada aku tak make sense. Tak make sense. Kenapa? Tak, kau kena kat situ. Kau tak nak? Kenapa tak? Aku nak bagi. Okay. Sekarang ni, kalau kita ni just because benda war dulu, nama dia, kita term dia World War II, dia bukan satu dunia perang pun. Betul? Fiji tak perang, Afrika belah-belah bawah tu semua tak ada kena-kena pun. South America tak ada kena-kena pun. In fact, the whole of American ni continent tu tak affected pun dengan war tu. Jauh tu kat Europe tu. Dekat kira 3/4 daripada Russia tak terbabit pun. Okay. China pun part-part sikit-sikit aja. Kan? Macam mana dia kata World War. Contohnya. Undai lah. Kan? Ini British lah. Engkau kolonial, contohnya British. Okay? Engkau punya koloni kau dekat Asia semua balik kena sapu dengan Jepun. Lepas tu kau nak ungkitkan satu dunia, World. Kalau kita tengok konteks Jepun, Jepun cakap dia bebaskan semua koloni British ni. Betul. Semua koloni British. Kan? British cakap. Kita pula cakap kita bukan koloni British. Kita ni protectorate, kita kata. Ataupun macam-macam lah orang kata sekarang. Protectorate tu apa maksudnya? Pasal kita kata contohnya protectorate tu siapa cakap apa? Contohnya bukan proscritinate. Bukan prostate. Aku ada prostate. Prostate lain. Contohnya macam ni. Kita ada lawan jajahan. Bukan ada pendapat baru cakap tanah yang dilindungi lah oleh dia punya crown. Okey? Tanah lindung. Kawasan. Okey, contohnya macam ni. Ada satu teori baru sekarang cakap kita ni was never dijajah oleh British. Ada juga aku dengar. Pasal dia kata apa yang dulu raja-raja dulu buat, British tak jajah kita, tapi raja yang bagi kuasa untuk British tolong takbir. Kan? Pasal British ni dia ada skill management. Aku suka. Dia macam Cilaka tu. Macam ni lah. Kata apa? Dia lain daripada macam Portugis lah. Dia macam, aku tahu. Portugis jajah. Belanda jajah. Betul. British tak. British ni lebih pada aku, kita dia licik sikit lah. Kita sub kan kerja management kat dia.
Itulah aku tahu. Macam dia jadi kontraktor lah. Betul, aku dengar satu yang isteri Dia aku cakap. dia bayar Sultan. Nah, Betul. In return, That's why macam kita cakap tadi, cakap yang macam kita ni British subject ke ataupun kita ni dalam Melayu cakap apa? Kita macam hamba pada Tuhan. Memang kita kita ni adalah property sultan sebenarnya. Sampai lah. Memang macam tu lah. Itu pasal juga. That's why dia yang licin. Kalau British memang jajah kita, contohnya, dia orang tak payah pun dapatkan sultan-sultan punya signature. Betul. Untuk dapat Malaysian Union. Betul. Faham tak? So maksudnya sultan punya power tu masih ada lagi sampai Malaysian Union pun. Bila dekat Malaysian Union pun dia kena dapatkan sultan raja. Banyak benda lain juga pun yang dia buat aku rasa sebelum ni bukan bidang kuasa dia pun. Contohnya bila dia lepaskan tanah-tanah Melayu yang dekat Patani punya area semua kepada kerajaan Thai. Ataupun masa dia buat perjanjian Inggeris Belanda. Perjanjian Bangkok apa ke? Yang dia lepaskan Singapura dan ke bawah benda ni semua jadi kat Belanda. Yang apa? Di atas ni British punya. Okay, guys, ini satu sedangkan Riau punya area bawah kerajaan Johor. Tak, ini aku kebetulan pagi tadi aku dengan Ustaz Amin Abdullah ada cerita yang pasal bangun-bangun Selatan Siam tiba-tiba di bawah Thailand. Kau tahu tak? Bawah kita. Jadi dia macam Filipin tiba-tiba jadi Alhamdulillah dah jadi siapa punya kuasa? Siapa punya kuasa? Terus aku cakap benda kita kata veto benda ni semua bullshit. Okay guys, sekejap. Ini kita akan revisit balik pasal sejarah ni agak menarik. Kita kena faham macam ni kita sampai kat sini. Daripada veto sampai kat sini Tak ada. You got good point pasal kau cakap pasal pada aku veto ni kena abolish kan ataupun maybe kena my point is macam siapa lu kata sebab aku ada senapang, kau tak ada senapang, kau ada kereta. Itu je. Tapi siapa lu juga nak kata lu represent the whole world. Sedangkan lu sikit-sikit ni je. Tapi kita dah masuk jadi PBB sekarang. Itu yang tak betul. Itu tak betul. Kenapa PBB tu kau yang lain tu PBB tu tak dapat power? Kenapa few ni yang so called kononnya founding members lah kononnya. France pun ada veto tau. Dia kena lanyak satu negara dengan Jerman dulu. Apa jadahnya dia nak ada veto? Dia pun kalah. Dia tak menang pun. Sebab dulu dia tolong Amerika masa nak independen tu. Itu lah. Aku rasa tak kena. Aku rasa mesti ada benda lain. Rasuah ke. Macam mana 5 negara ada veto ni? Macam 5 negara ada veto. Kan? China pun kena tala. China tak tolong kita kat mana-mana pun. Ataupun mana-mana negara lain pun. Dia tolong diri sendiri je. Kenapa tapi China masa dapat veto? Kenapa dia dapat veto? Sebab Russia nak, dia kata. Kalau kau tak bagi Russia veto, aku tak nak sign dia kata. Masa awal tu. Aku dengar. Aku tak boleh dengar. Aku itu bersatu. So China dapat veto pasal benda tu? Pasal Russia. Sebab dia tengok, Russia tengok masa tu, dia ada 3 ekor yang sebelah sana. Russia, Britain je ni. Dan in fact, lepas habis World War tu, kau tahu si Churchill yang cakap, dia pujuk mereka, kita pergi lanyak Russia pula lepas ni. Memang dia nak lanyak Russia masa tu. Aku tak nak kau kena bagi dekat sini. Kau bayangkan. Kenapa India tak minta juga? India pun tolong banyak. India aku rasa lagi banyak lagi. Tapi 1945 masa tu, kalau masa United Nations ni, dia belum begini. Mereka 1947. Tak kisahlah. Maksud dia tak ada kuasa pun. Dia kecil masa tu pun dia dah jadi miskin. Tapi itulah maksud aku. Benda ni kena cerita pasal benda-benda silam dan pada aku arrangement yang ada tu dah tak relevan dah sekarang. Okay, you good point in the sense that tak semua negara macam terlibat pun World War tu. Macam betul. Kenapa nak bagi world? You looking from two different angle Macam satu kau rasa macam Vito ni, dia sebenarnya tak ada kuasa buat kita. Dia sama-sama dia geng-geng. Dia buat geng dia, lepas tu dia ajak kita ramai-ramai masuk dalam tu, dalam persatuan. Apasal kau masuk? Kan? Yelah, mana aku tahu dulu punya masuk. Tapi tak kenapa Tukar Rahman. Bukan pasal salah Tukar Rahman. Tukar Rahman tak salah. Pada aku pemimpin yang ada sekarang ni, kau nak kita dah daripada puluh-puluh tahun ni, sepatutnya dalam tu buatlah yang lain-lain punya grup. Lepas tu minta lah kita orang pun nak veto je tak. Kenapa engkau je boleh? Okay, itu ada satu logik juga. Kalau aku jadi India, aku dah lama fight nak veto. India tu population dia 1 bilion lebih dekat level dengan China dah sekarang. Kenapa tak ada veto? Kalau kau kira, kalau human, dan kalau kita cerita nak kira kan, pasal contohnya lah, katakanlah UN ni representing human rights contohnya.
Diorang kata Afrika pun nak veto. Sebab 2050 diorang lagi banyak. Diorang lagi besar. Bagi. Ya. Semua orang ada veto. Lagi bagus. Kita pun ASEAN 700 juta penduduk kan, 4 trillion USD punya GDP pun patut ada veto. A lot bigger than France. Okay. Yang satu je negara Okay yang guys, aku ada setuju veto. guys macam ni. Kita setuju veto ni mungkin memang Mahathir pun dah cakap revisit. Aku Dah bangga lah. basi lah. Aku bangga. Amin. Kurang-kurang kita cakap. Betul. That's why aku satu benda yang aku tak kisah korang benci Mahathir ke apa Ha. Macam aku respect Mahathir. Aku banyak masa duduk kat England tu. Aku banyak jumpa orang Arab yang suka kan. Betul. Macam-macam lah Mahathir ni. Tapi aku agak terkejut bila aku jumpa orang Zimbabwe. Sebab dia pakai spek macam net tu. Kerja data entry yang aku. Oh dia kata, I like your Prime Minister tu Mahathir. Why? Dia cakap. So dia kata, so aku cakap sebab, yelah kalau Afrika boleh, aku masih bila waktu Mahathir sampai Afrika ada sebab dia tak setuju. Betul. Dia cakap tak, no holds barred je. Dia kata bagi semua tu. Aku pula masa aku mula-mula sampai kat sana masa belajar. Ada satu Muhammad Black ni tau. Pakcik ni dah tua dah. Umur dia macam 75 kot masa tu. Tua lah, tapi dia handyman repair rumah. So bila aku complain dekat agent rumah aku ada leak lah, ada tu ni. Dia ni datang lah. Dia hantar lah dia ni. Dia ni nama dia Jim. Aku ingat lagi pakcik ni. On Black. Jamaican. So kat UK lah. Kat UK. Kat UK kan Jamaican ramai. Pasal Jamaica kan British punya teri-teri. So dia bila dia tanya aku, kan, you look funny. Kan, macam like funny people dia kata. And where are you from? Aku cakap kat dia, aku dari Malaysia. Kau tadi cakap apa? Wah, Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Yeah, right. Aku terkejut. Dia kata, wah, itu antara orang yang dia paling suka lah, dia kata. Kenapa? Dia kata Tunku Abdul Rahman ni, dia kata masa zaman model dia dulu memang Tunku Abdul Rahman ni selalu dia orang dengar lah, all the time lah, dia kata. Lepas tu bawa aku perasan bila aku check balik, Tunku Abdul Rahman ni pun antara fighter apatit yang penting. Itu lah aku nak cerita sikit. Antara benda yang kita tak tahu. Kau tahu masa Afrika nak tu, Nelson Mandela panggil Mahathir? Macam mana nak, sebab dia tak pernah tahu macam mana nak merdeka kan, macam nak govern buat sistem parti politik. Malaysia yang tolong. Betul. Nak bagi kita punya pendapat lah. In fact dia panggil ada kata, aku dengar tu Mahathir interview eyes to eyes macam dia panggil mana. Kita bangga lah sebab masa tu so ANC American National Congress tu is like UMNO kat lah kat sana. Lebih kurang. Sebab korang ceritakan pasal ni once upon a time Thatcher dengan Ronald Reagan masa tu dia sokong South Africa. Dia kata apartheid tu okey. Kau tak nak macam ni kan? Kita mesti tak Boris dia rasa PW Botha punya zaman dia. Dia kata Boris kata Mandela tu teroris. Betul? Ya betul. Apa sekarang kau nak panggil freedom fighter? Betul. Sekarang ni kat Sheffield ada Nelson Mandela building tu. Kau jangan bodoh lah kau orang putih tu cakap. Aku cakap itu kau ni cakap. Itu saya aku cakap. Itu saya aku cakap. Veto sistem kita ni tak betul. Diorang ni dulu kalau nak kira kan orang yang set up veto ni, orang ni jugalah yang sokong apartheid. Itu pasal dulu Afrika for so long kan, orang black ni kena bully, kena lanyak. Tak ada siapa pun yang boleh dia kan. UN tak tolong dia. Betul. Negara kecil macam Israel tolong Afrika masa tu. Amerika masih bila Israel tolong Afrika? Dia nak bagi South Africa masa tu. Tapi ini South Africa apartheid lah sebelum tu. Nak bagi yang apartheid ni nuclear weapon masa tu. Nak trade. Memang tak kisah. Sebab kata kalau kau nak ambil negara aku bom je kau pula kan. Dia orang tak kisah. Anything goes. Tak, ini kau tengok kau punya minta maaf cakap lah. Terutama orang yang satu benda kita pun tak tahu sangat. Untuk satu benda memang sentiasa akan suaca. Terutama orang yang banggakan sangat orang putihnya lah. Jangan bangga sangat orang putih. Tengok orang Asia ni. Betul. Aku cakap kita Asia ni bagus. Kita tak ada nak menjajah orang lain lah sama kita kan. Betul tak? Kan Cina India kita dah berdagang elok, semua orang putih datang si Portugis lah. Nak rampas semua. Bagilah mereka lah. Macam Cina ni. Kita cakap banyak pasal Xi Jinping ni. Okey lah, guys, aku rasa dah cukup kan untuk episod kali ni. Aku cakap merapit daripada Nakbar sampai aku dah pening kepala lah. Xi Jinping. Kita start dengan Nakbar tadi. Okey guys, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe bawah tu, tekan sikit je tu. Tak payah guys. Okey, Assalamualaikum.